Alah, cerita lah pasal balai. Okey lah, kat KM cerita lah. Sambil tu korang order, okey? Kan kat KM pergi Datuk Edikana punya akikah punya ni. Lepas tu memanglah viral video apa yang aku buat. Lepas tu aku pula menang kan, menang best dress. Sebenarnya benda tu tak ada apa-apa pun, tapi sebabkan kat KM punya posting, aku menang. Lepas tu aku tunjuk lah aku punya apa, serah gila, seronok sangat. Polis pun call pagi tadi. Hello, Assalamualaikum, saya nak bercakap dengan Kak KM. Ya, saya siapa ni? Saya inspektor apa entah nama dia, aku pun lupa dah. Saya nak minta Kak KM datang ke balai. Korang kalau set 2-3 habis order dekat set 1. Tu korang kena baca tu Lepas tu dia pun suruh lah aku pergi balai. Aku cakap, apa kesalahan aku, tuan? Masalahnya awak tak adalah buat salah Kak KM. Tapi menjadi kesalahannya bila Datuk Edikana tu pakai serupa menyerupai raja-raja. Aku cakap, apalah salahnya? Salah ke? Dia kata salah sebab pakai selempang. Sekarang ni yang pakai selempang, pakai kuning ke tu dia, bukan aku cakap. Faham tak? Kenapa aku pula yang nak disabit? Orang lain tu datang ramai-ramai tu, kau panggil tak, tuan? Ya, saya panggil. Siapa nama yang awak panggil, tuan? Dia tak sebut. Aku tahulah sebenarnya yang kena tu aku seorang je. Kan? Geram kadang-kadang. Aku ingat lepas ni ada apa-apa saja undangan, aku tak nak pergilah, aku rasa. Betul tak? Sebab bila aku pergi, semua benda polis panggil aku. So, aku ni tak boleh hidup dengan aman ke? Aku tak boleh pergi bersosial. Kan? Kenapa? Memang kesian weh. Sekarang ni, aku tak pakai kuning pun, tuan. Aku cakap, aku pakai warna hitam. Baju, apa itu aku pakai? Negeri Sembilan punya, ni, Raja. Raja juga. Nanya lah macam tu. Betul. Tak boleh langsung rakyat biasa pakai warna kuning. Tu aku cakap, itu aku komen. Suruh Kamda ke, Jekyll ke, tutup warna kuning, jangan dijualnya. Betul tak? Kalau jual jadi macam ni lah. Kita semua nak juga merasa jadi raja sehari. Betul tak? Tak boleh langsung.